Apa hal nak isi minyak lu? Tak nampak pun kelibat kawan saya ni. Okay, saya isi minyak dulu guys. Kena. Ada wuduk dah. Ada wuduk. Tak nak pergi batal wuduk. Sarapan nak kata minum malam. Pagi saya cuba nak kejar kawan saya ke depan. Lagi sangat dia bawa. Alarat nak kejar. Overtake bro, lori ni. Wilbo ni, overtake. Baru kita dapat kejar dia. Ni dia, Honda Forza ni, laju sangat. Alarat aku nak kejar. Going to Tanjung Balai nak sarapan pau. Nak makan sarapan. Sarapan lah. Lagi beberapa minit kita akan sampai. Cuaca alhamdulillah mengizinkan untuk kita ride hari ini. Tapi hati ni kurang sedar. Tadi ada tadi. Saya tak perasan ada yang ABS tapi sebelah kanan saya. Tak tahu kalau dia shoot sebelah kiri. Mereka ialah boleh buat kita lupa. Harap kita tak shoot sebelah kiri lah. Alright. Matahari itu menyinar guys. Menyinarnya matahari tersebut. Nikmatilah kehidupan ini. Lagi kita bernafas. Ya. Dia ada lain corner sekejap. Tengok. Kita tak lain corner dia. Ni tak takut dia. Tak berani nak lain corner dia tu. Okay, bye. Apa lagi? Aduh. Okay, guys. Tempat ni lah baru saya ingat. First saya balik pergi Kedah ikut jalan kampung. Jalan ni lah saya lalu. Restoran yang kita orang breakfast tu. Ingat tak? Sayang kita breakfast ke sana. Memori kembali datang. Time tu guys naik motor RS. Nasi Lembu pernah pergi? Dah? Pernah. Inilah jalan pertama saya dengan Fiza nak balik Kedah. Ke sini? Ikut sini. Restoran pertama yang kita orang breakfast kat sana. Kenapa ikut sini? Saja nak ikut jalan kampung. Ikut jalan lama. Mesti kita orang ikut jalan lama. Kita ikut jalan lama. Naik motor RSX. Tadi nak jalan lah. Sampai Jawi. Sampai kat Jawi tu baru masuk highway. Jauh pun dah jauh tu. Nanti aku nak try lagi sekali lagi. Dari sini sampai ke Kedah, Alustar. Jom Malaysia lah. Okay. Kau ajak kau tak nak. Jom lah. Nanti kita set. Seminggu? Dah rehat. Dah rahsia. Dengan kawan sini. Kawan saya ni kata sedap. Dia kata sedap. Sedap sehingga menjilat jari. Itulah dia. Pau Jik Mun Tanjung Malim.
1926. Betul. Yang apa ni, cover ke tak cover. Betul. Tak ada. Itu sebab dia kita insurans sebab tugas dia. Okay guys, Assalamualaikum. We are back. Sarapan dah habis dah. Berjam lah juga duduk kat kedai tu. Nak buang-buang masa. Now we are going to Tapa. UiTM Tapa. Nak melawat kawan anak saya ni. Dah belajar ke Menara Gading dah. Alhamdulillah. Okay guys, ada speed trap ni. Inilah yang kadang-kadang aku temis lepas pandang. Bahaya ni, bahaya. Boleh terbang dia tu. Boleh pula guys. Aku terlajak. Alamak. Aku tak tahu nak masuk ke sini ha. Aduh. Ingat kita apa? Saya kat sini punya. Kecoh lah Fendi ni. Oh, guys, makan nasi bambu rupanya. Aku lelaki seorang kan? Mana abang tu kan? Oh, aku ingat tadi nak makan kat Tapa tadi, betul kat sini. Kan dia cakap si bambu. Tahu aku cakap asal kau potong aku laju. Aku dah perlahan dah. Mandai-mandai. Aku ingat dia tahu masuk sungai. Tu lah. Aku pun tak cerita lah. Sebab tu aku perlahan. Zoom je laju. Fendi nak ke mana? Aku dah kadang macam nak melencong lain je ni. Enggak ada yang shortcut. Assalamualaikum guys. We are back. Makan lunch, dah makan. Sekarang kita continue perjalanan nak ke tempat kawan saya nak tuju ni. Nanti aku tunjuk banyak nonton news. Ni sekarang pokok guys. Ni saya rasa dekat area ladang hitam ni. Ni sekarang pokok kat jalan dia. Sejuk ke? Sejuk. Sedap mata memandang. Tak rasa panas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah tak ada. Assalamualaikum. We are back. We are here the place that where we want to go. Bang. UiTM.
Alhamdulillah sampai juga. Semoga anak-anak kita pun berjaya boleh masuk ke sini. Amin. Okay guys, Assalamualaikum. Selamat petang. Dan dah waktu senja dah. Boleh balik ke KL, Kuala Lumpur. Tadi hujan sekejap. Tak sempat nak cakap. Tak sempat dah bercerita apa yang berlaku. Dapatlah sedikit rakaman waktu hujan. Just for standby keselamatan. Sebab tadi masa itu dorong kecemasan iaitu motosikal. Banyak sangat motor-motor besar belakang ni. Itu yang saya on. Itu keselamatan. Okay, nanti kita sambung balik. Sebelum koreksi dengan aduan. Ciao. Masya Allah. Harap-harap dapatlah masuk rakaman TV saya. Orang Instagram saya. Masya Allah. Indahnya saya. Indahnya kesegem saya. Ya Allah. Cantik. Semoga belum lagi diterokai dimulai oleh Welcome back guys, welcome back. Alhamdulillah. Dah masuk KL lah. Okay, sampai sini saja video kita. Kita sambung lagi masa dekat, di masa yang terdekat. Mana sahabat saya ni? Sahabat saya sudah berada di jauh di hadapan. Sudah dapat ikutan. Okay. Berjalan dengan lancar. Tunggulah saya upload video saya ya. Harap-harap anda terhibur dan suka dengan informasi yang sedikit yang mana saya pergi hari ini. Okay. Assalamualaikum. Ciao, ciao. Ciao.